Sahabat time senang, time susah semua hilang. Korang yang kaki mengunyah depan komputer, depan laptop, depan boyfriend, depan mak mertua. Tapi orang Malaysia tak kisahlah contact lens biru ke estetik macam mana pun, dia cari dua benda je. Tak petai, belacan. Tapi hari ni Akish tak ada petai, so Akish ada belacan. Korang makan buah takkan komplit kalau tak ada asam. Asam bujang. Kita ada 3 jenis. Ada kulit limau, asam boy, cili belacan. Okey, ni kulit bujang dia. Kulit limau, asam bujang. Okey, ni asam bujang ni, yang ni hanya ada kulit limau sahaja. Tidak ada campuran gula, tidak ada campuran garam. Dan tidak ada kulit yang lain. Tidak ada kulit ular sawa, tidak ada kulit buaya, tidak ada kulit panda, tidak ada kulit yang mana-mana. Kulit yang berkaitan dengan kulit, hanya kulit limau sahaja. Tak ada kulit bujang. Kulit limau ni sedap. Dia manis, dia manis-manis buah, manis-manis orang bujang. Sedap. Okey, yang ni adalah asam boy. Campuran daripada asam tol padu, gula dan garam. Asam boy padu. Tol mana? Tol Damansara. Alah. Asam boy. Bukan asam lah. Rasa dia masam-masam dan manis-manis. Sebab dia ada gula dengan garam. Memang dia masam manis lah. Takkan dia rasa pahit pula. Okay, asam boy padu. Yang ni dia sedap dengan mangga. Asam. Masa-masa manis. Okay, kalau korang tak suka kulit limau, korang boleh try version yang asam boy punya. Padu. Okey, ini adalah asam bujang cili belacan. Tahap kepedasan yang sederhana. Bangun. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Tahap kepedasan yang sederhana. Bangun. Campuran cili, gula, garam dan belacan. Biar makan belacan, jangan muka macam belacan. Macam dia. Cili belacan ni tim Aki suka. Aki suka kulit limau. Dia pedas bujang manja. Kalau korang, I tak makan sos cili, I makan sos tomato je, boleh ambil ini. Harga dia sangat-sangat murah. Kalau korang ambil 3 combo terus, lagi murah. Tak sampai RM30 pun. So korang boleh order, korang boleh check out asam bujang. Bye.